Baik, Assalamualaikum. Dengan saya ni kita ada iron brand Tefal, iaitu gaman iron ataupun iron berdiri. Iron ni ada masalah, dia boleh on, tapi satu masalahnya dia tak boleh, iron dia tak boleh panas. Kat sini kita tengok tak boleh, tak ada wap yang keluar dan dia tak panas. So kita akan check apa masalah dia. Kita akan cuba repair. Okay, ni iron Tefal Pro Style. Ni body dia. So belakang ni ada tank air, so kita cabut dulu tank air ni, kosongkan air. So dekat dalam ni pun masih ada air lagi tau, so kita kena terbalikkan dia untuk keluarkan lebihan air tu. Ni saya dah keluarkan air. Tengok kat bawah ni dia punya brand, Tefal, model dia IT3440 MOJ51222. Kita kena buka base ni, dia pakai skru ikat dekat sini, ada beberapa skru, ada dua setiap side, so total ada 8, satu lagi kat sini. Okay, kita akan buka lah. So untuk buka skru ni dia special sikit sebab dia pakai yang jenis star ni, so kena cari screwdriver yang star ni. Saya dekat DIY boleh jual. Okey, kita akan buka. Okey, inilah keadaan dalam dia. Kita buka dia keadaan macam ni, tapi pastikan kita off dulu plug switch utama. Dan untuk connector ni pun kita boleh tanggalkan untuk memudahkan kerja kita. Saya buka dulu ikatan pada konektor ni. Kita cabut dulu. Dan dia akan bersambung terus ke dalam ni. Dalam ni adalah heater dan dia ada beberapa skru buka. Buka cover ni. Dalam dia macam ni tuan-tuan. So yang ini adalah thermofuse. So dekat sini kita check dulu thermofuse ni okey ke tak okey. Kita try buka bracket untuk thermofuse ni dan kita akan check dulu. Dekat sini kita boleh nampak ni adalah thermofuse. Spek dia 216 Celsius dan 15A. So kalau kita nak tukar, kita kena cari yang sama lah. Dekat belakang ni saya jumpa ada defect kat mana ada berlubang dekat body dia. So mungkin ni penyebab dia ada masalah. Tak apa, kita akan check dulu pakai continuity test. Okay, kita check kaki dia. Dia intermittent
intermittent lah. Saya rasa yang ini problem. So seeloknya kita tukar yang baru lah. Saya ada juga yang baru, cuma yang ni dia spek lain sikit. Dia kecil sikit, dia 10A 216. Dia kecil sikit dia punya ampere. Dan saya ada sama spek tapi saiz dia besar sikit. Yang ini sama 15A 216 degree. Kalau boleh tengok kat sini saya zoom sikit. Ya tu 15A 216 degree. Kita akan buang yang lama, kita akan pasang yang baru. Dekat sini saya just gunakan ferro lah, gunakan ferro dan krim. Kita ambil dua-dua bahagian yang dipotong tu, kita sambung je. Thermofuse ni dia tak ada polarity, so mana-mana bahagian pun kita boleh sambung. Okey, yang sebelah sudah kita biasa ketat-ketat dan sambung yang satu hujung lagi. Yang ini pun kita gunakan ferrule. Kita kemaskan sikit wire, masukkan ferrule dan krim. Okey, so kita cek connectionnya ketat, tapi dekat sini dia ada terdedah sikit lah. Kita takut dia short kan, terkena parts lain. So saya kena isolate dulu lah. Kita guna black tape ataupun wire tape. Tape je di kedua-dua sambungan tu. Kita kemas-kemaskan sikit. Okey, dekat sini bracket tadi lah kita akan pasang di tempat asal dia. So pastikan thermofuse tu dia lekat dengan body tu, dengan heater tu. Cuma surface ni dia dah macam dah berkarat sikit, dia dah berhabuk lah. So kena bersih-bersihkan sikit lah. Kita cuci-cuci sikit. Okay, kemudian saya akan letakkan thermofuse ni kat sini, dan saya pakai bracket lama lah. So kita kena ketatkan bracket ni supaya thermofuse ni tak bergerak. Thermofuse ni dia kena lekat pada surface dekat heater ni supaya dia boleh trip. Satu lagi ada parts yang penting kita kena check adalah ini namanya thermostat. So kita akan check juga. Dah dia thermostat. Okey. Kat sini kita kena pakai dia KST 301. So pastikan dia normally close lah. Temperature 150 hingga 170. Oh yang ni aku ambil 155 10A current. So nak test dia senang. Dalam keadaan dia macam ni, dia akan continuity dia ada. Kita test continuity lah. So dalam continuity kita akan pergi ke dekat buzzer, test. Ok, so multimeter aku ni dia dah intermittent sikit. Ok, ada. Ok, ada. So maksudnya ok, nanti kita akan sambung Okay, sekarang kita nak sambungkan dengan thermostat. So dia dah panas, so kita boleh start.
Cara saya akan sambungkan plug asing lah, dan dengan konektor ni saya akan sambungkan mengikut live neutral dengan ground. Ini adalah kabel warna hijau dan hijau kuning. Tekan. Coklat adalah wire live. Kita masukkan coklatnya. Biru neutral. Kita masukkan P. Oh, terus pula. Ingat sentiasa cek selepas kita buat pengetatan. So kalau dia tak ketat, dia boleh tercabut ataupun dia loose. Bila loose pun bahaya juga sebab dia akan menghasilkan spark. Okey, pastikan tak ada kontak yang touching atau wire yang tak bersentuhan. Okey. Temperature control ready. Okay, ni kita akan test heater. Okay, so saya akan ambil plug ni, kita akan pasang dan hidupkan. Bismillah. So ni max. Okay, kita check adakah heater function. Ya, function. Itu function Okay, sekejap ya, tutup dan okey lah. So ni cuci dia punya kotoran semua ni. Kita akan pasang dekat dia punya iron. Okey. Kita akan pasang balik set heater ni ke dalam body ni balik lah. So untuk heater punya body ni, kita nak bagi senang lah, kita akan cabut dulu hose ni dan juga dengan tiang ni lah supaya senang nak buat kerja. So first saya buka dulu hose ni, just tarik macam tu je. Dan yang ni dia ada selak tau dekat belah dalam body. So kita kena tekan sikit spring tu dan baru dia tarik dia keluar. Kena terbalikkan sikit. Kita tekan ada satu macam spring lah dalam tu. So kita kena tekan dan baru boleh buat tarik keluar. Maaf saya tak dapat nak tunjuk. Okay, sekarang macam ni lah bodinya. Dan so dekat dalam ni, so ini dekat area heating area ni kita kena cuci bersih-bersih sikit, ada abu kan, cuci sikit. So saya nak tunjuk ni just macam tu je lah. Okay. Then first kali masukkan heater. Dia ada seal dekat luar tu yang macam getah tu. So pastikan dia masuk rapat. Kemudian wire main dia kita asingkan dulu. Okay. Main dia akan duduk sebelah situ ya. Okay, saya asingkan dulu wire untuk main. 3 wire, so live, neutral dengan earth.
Okay, kemudian yang ini wire untuk controller. Dia asing, sebelah sana main dan sebelah satu lagi controller. Okay, kita pasang pula cover ni. Ikat semua skru lah. Okay, selesai semua pemasangan. Isi air dalam tank ni, kita akan cuba pasang tank ni dekat body ni lah. Dan kita pasang balik hose dan pole ni, dan kemudian kita akan test. Okay, sekarang unit saya dah letak dekat bawah sebab dia tinggi kan, dan kemudian saya akan pasang power. Okay, bismillahirrahmanirrahim, kita on. So tengok boleh hidup tak. Okay, lampu menyala. Kita buka max. Okay, tunggu sekejap. Kita dengar kat sini dah ada bunyi tu. Dekat body pun dah ada bunyi. Bunyi tengah boil. Kita tunggu buat dia keluar. Okay guys, dah keluar. Saya tak boleh payah. Nampak buat dia keluar. Okay, alhamdulillah. So barang ni yang dah tak berfungsi, kita bagi dia hidup. Alhamdulillah boleh hidup dan boleh digunakan kembali ya. Okay. Kita try iron lah baju. Okay, dah tak ada kedut Tengok yang ni kedut sikit. Okay dah. Okay, selamat DIY guys.